masukkan dalam bersama. Dia tiap-tiap hari ada je benda-benda ni YB. Bukan ni sajalah saya rasa. Ni bila YB kata nak masuk PRN Johor, berapa juta lagi isteri Daim Zaiduddin nak sponsor ni. Tapi yang itulah cerita yang terbaru tu mula 8.5 juta kan. Kemudian cerita pasal isteri arwah Tun Daim, Puan Naimah yang bagi duit nak bertanding masuk PRN Johor dan Melaka dengan Negeri Sembilan pun kata ni sebab dia ada backer, funder dia semua ni kan. Tapi dalam banyak-banyak fitnah itu, fitnah yang paling lawak ialah Rafizi pakai data padu untuk sign up ahli kan. Kalau saya pakai data padu, hari ni saya ingat ahli bersama lebih kurang 23,000 lebih lah. 23,000 lebih. Dia dah perlahan dah, Dia FOMO tu dah kurang dah kan. Dia dah perlahan dah jadi 23,000 kan. Tapi maksudnya insya-Allah lah, saya ingat selepas 1 bulan ahli bersama ni akan jadi 30,000 lah, which is okay lah kan, kira memberansangkan lah. Tapi kalau saya gunakan data padu, ahli bersama ni 34 juta. Dia bukan 23,000. Dia mengarut lah. Saya pun tak ada akses padu kan? Dan ini semua data kerajaan kan. Dan dia sangat menghina orang atas pagar yang beria-ia menjadi ahli bersama, sampai aku jadi customer service kena marah tiap-tiap hari. Saya nombor pendaftaran tak dapat lagi, saya belum diluluskan lagi kan. Jadi tak tahu ada orang percaya ke yang pakai data, ke bubble dia orang saja. Bubble dia orang. Tengok orang ni network effect tu tak ada lah. Sebab benda tu tak masuk akal kan. Sebab ada orang share juga. Dia orang macam dulu kalau ada macam claims ke fitnah ke apa, dia orang akan tanya betul ke. Tapi now dia orang forward kat saya, dia orang tanya apalah dia orang claim benda ni pula. kan lagipun ialah kita parti yang baru, kecil kan, dan memang orang yang kenal saya lah kan, saya tidak pernah percaya kepada quantity. I never believe in quantity. Sebab tu orang akan kata dia ni susah nak kerja dengan dia, gini-gini semua kan. Because I always believe in efficiency. Jadi untuk jadi efficient, sebenarnya kita hanya perlukan critical mass. Maksudnya quantity itu perlulah critical mass saja. Once you have the right size of the team, yang penting ialah efficiency, quality. So you utilize everything. Bukan, maksudnya kalau ambil contoh lah untuk parti politik kan. Sebenarnya kita kalau ada 34 juta rakyat Malaysia nak masuk, baguslah kan. Tapi sebenarnya beza, contohnya ada dua keadaan kan. Satu parti mengaku dia ada 1.5 juta ahli. Jadi kuantiti baguslah. Tapi dari segi kesan buat kerja tu, yang parti yang ada 1.5 juta tu, kesan dia lebih kurang macam dia ada 50,000 orang saja. So, you have so-called the quantity at the expense of quality, kerana yang masuk itu semua ialah semua yang orang lain tolong daftarkan. Dia tak peduli pun semua kan. Saya tak nak bersama jadi macam itu kan. Tapi kalau kecil sangat, ahli pun 10,000, 5,000, payahlah nak buat kerja. Jadi the right size untuk political party bagi saya, contohnya lah kan, kalau kita cross 100,000 dalam tempoh menjelang hujung tahun ini, ataupun untuk masuk PRU nanti kita ada 100,000 ahli. Tetapi 100,000 ahli itu tiap-tiap hari buat kerja, kalau dia tidak ada di lapangan menjadi jentera, dia tiap-tiap hari menerangkan mengenai bersama seperti yang berlaku sekarang ni kan. That 100,000 telah reach critical mass and ada efficiency level yang lebih tinggi daripada parti yang ada 1.5 juta ataupun 3 juta. Jadi kita nakkan quality members. Jadi untuk quality members itu, kita tak nak orang pakai sign je. Jadi ada orang yang merayu kat saya, kata ni yang bekas PKR lah. Dia kata dia ada ramai orang, ada 3-4 ribu orang yang boleh ikut dia kan.
Tapi masa zaman PKR dulu senang sebab tak ada yuran tak ada fee yuran keahlian RM20 tu. Jadi saya boleh kutip je semua IC saya masukkan. Jadi bersama kena macam tu lah. Jadi batalkan RM20 ni. I don't want that. Okay. Kenapa kita nak RM20 itu selain daripada kita perlu tunjukkan bahawa kita boleh kendalikan satu parti secara bermaruah dengan duit yang kecil, dan duit itu daripada kutipan ahli dan orang ramai. Itu satu model yang penting. Satu lagi juga, kita nak pastikan benda tu tak berlaku lah, supaya orang yang masuk itu ialah betul-betul dia nak masuk, dia sanggup bayar RM20 kan. Jadi kalaulah orang kalaupun saya ada akses kepada data padu ke apa kan, ataupun kita boleh daftarkan orang saja macam itu, itu adalah kerja yang bodoh. Jadi beria lah dia buat kerja, tapi masih lagi tidak boleh menandingi saya yang menang beria tadi. Baik, kita dah nak kena move on ni. Kita dah dekat sejam lebih beria kan. Beria. Tahniah YB yang memecahkan rekod. Bukan saja menobatkan diri sendiri, tetapi paling lama lah. Dah lah. Okay.